Kalau anda cari laptop AI digital untuk content creator dan profesional, ini dia. Asus Swift X14 AI dan Swift X14. Walaupun dua-dua ni nampak sama, sebenarnya ada perbezaan besar dekat dalam tau. Swift X14 AI guna chip AMD Ryzen AI 300 series dengan pilihan sehingga Ryzen AI 9365 yang ada NPU terbina yang boleh capai hingga 50 TOPS. Swift X14 pula dikuasakan sehingga chip Intel Core Ultra 9 masih power, tapi AI boost dia sekitar 13 TOPS. Jadi kalau AI jadi keutamaan, versi AMD macam lagi sesuai untuk anda lah. Jadi apa yang sama? Dua-dua pakai paparan 14.5 inci OLED, nisbah 16:10, ada resolusi 3K, Kalman verified dengan cakupan warna penuh DCI P3. Skrin dia juga pakai sentuhan, jadi anda boleh touch screen untuk kawal laptop. Dua-dua laptop juga dilengkapi dengan GPU NVIDIA RTX 5070 yang turut tampil dengan NVIDIA Studio Drivers. Dan ia ada touchpad haptik besar dengan sokongan stylus. Bateri pula, walaupun dua ada bateri 76 mAh, model Intel ada hayat bateri lebih panjang sampai 16 jam, manakala model AMD pula sampai 11 jam je. Laptop juga sokong Wi-Fi CPE dan ada pelbagai port walaupun dalam badan nipis. Macam mana? Auto beli ke tak kalau masuk Malaysia? Cuba komen kat bawah.